Semua RM97 malam ni RM20 saja. Kalau anda mengikuti live Fazura malam tadi, pasti anda perasan satu momen yang membuatkan ramai netizen tersenyum sendiri. Bukan kerana isu kontroversi atau perkara besar, tetapi disebabkan usikan manja daripada Q Haidar yang dianggap sangat spontan, lucu dan pada masa sama cukup sweet. Sepanjang sesi live itu, Q Haidar dilihat beberapa kali mengusik Fazura sehingga membuatkan suasana menjadi lebih santai dan menghiburkan. Reaksi Fazura yang kelihatan malu-malu pula membuatkan ramai penonton tidak berhenti meninggalkan komen. Malah selepas live tersebut, beberapa tangkap layar komen netizen mula tular di media sosial. Ada netizen yang mengaku mereka sendiri turut rasa blushing melihat cara Q Haidar melayan Fazura. Seorang lagi netizen berseloroh mengatakan jika pasangan datang ke tempat kerja, memang terus hilang fokus dibuatnya. Malah ada yang menyifatkan suasana ketika itu sangat manis dan menyenangkan untuk ditonton. Apa yang lebih menarik, ruangan komen turut dipenuhi dengan usikan daripada peminat yang seolah-olah sudah menganggap Fazura dan Q Haidar sebagai pasangan kekasih. Ramai yang secara berseluruh meminta agar kedua-duanya segera berkahwin. Ada yang menulis bahawa hukuman paling sesuai untuk mereka adalah berkahwin sahaja kerana chemistry yang ditunjukkan nampak begitu serasi. Malah ada juga yang mengatakan mereka kelihatan seperti pasangan yang saling merindui antara satu sama lain, menyebabkan ramai peminat semakin suka melihat interaksi mereka. Tidak kurang juga yang bergurau bahawa sesi live itu bertukar menjadi sesi ngadu-ngadu apabila netizen mula berkongsi pengalaman masing-masing selepas melihat kemesraan yang ditunjukkan. Walaupun semuanya sekadar usikan dan gurauan netizen, namun jelas ramai yang terhibur dengan momen spontan tersebut. Bagi peminat, apa yang membuatkan mereka suka adalah kerana hubungan dan interaksi yang ditunjukkan kelihatan natural, tidak dibuat-buat dan penuh dengan gelak ketawa. Sebab itulah setiap kali mereka muncul bersama, pasti akan ada sahaja komen daripada netizen yang mendoakan yang baik-baik dan berharap hubungan mereka terus bahagia. Apapun, setakat ini segala komen mengenai perkahwinan hanyalah gurauan dan harapan peminat yang terhibur melihat kemesraan mereka. Yang pasti, live Fazura malam tadi berjaya mencipta satu lagi momen manis yang menjadi bualan ramai di media sosial. Jadi bagaimana pendapat anda? Adakah anda juga antara yang terhibur melihat usikan Q Haidar terhadap Fazura malam tadi? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi untuk lebih banyak cerita hiburan terkini. Terima kasih kerana menonton. Okey, itu dia. Boleh? Ya Allah, pandai cahaya. Amin.